What's up guys, so ini resepi rendang menggunakan 2 kilo daging. So korang boleh save resepi ni siap-siap and boleh buat untuk malam raya nanti. Okay, first ambil 4 bawang besar, 2 ketul halia, 8 batang serai, 2 ketul lengkuas, 1 ketul kecil kunyit hidup dengan 8 ulas bawang putih. Korang blend semua ni, lepas tu tumis dengan 3 sudu cili kisar. Tumis sampai dia pecah minyak, baru masukkan 2 kilo daging. So lepas tu korang tambahkan garam dengan sebut perasa secukupnya. And then masukkan 1 sudu biji ketumbar, 1 sudu jintan putih, 1 sudu jintan manis. Tiga-tiga rempah ni kita dah tumbuk dengan lesung lah. And then masukkan air, baru kita mula masak kita punya daging. At the same time, kita akan masak ketupat mini nona. Yang best ketupat mini nona ni saiz dia kecil tau. So korang nak makan baru potong. Tak adalah korang dapat nasi impit besar yang mudah kering kalau potong awal-awal kan. And the best part is beras dia high quality. So korang akan dapat nasi impit yang padat and yang tak mudah lerai. Okay, lepas tu daging tu kita akan masak lama tau, dalam 2 hingga 3 jam baru dia betul-betul empuk. So korang kena sabar, api jangan kuat sangat. Bila daging dah empuk, masukkan 2 kotak kecil santan, masukkan gula Melaka secukupnya, daun kunyit letak banyak-banyak pun tak apa, masukkan 8 helai daun 5 purut, 3 sudu kerisik dengan air asam jawa secukupnya. Kacau-kacau and then korang adjust seasoning dia lagi sekali. Kacau sampai dia pecah minyak macam ni and sedia untuk dihidang. So bila bangun pagi raya esok nak beraya tu, baru potong nasi impit dari sejukkan ni, keluar tekstur nampak padat kan, nyok-nyok macam tu. Boleh makan, hidangkan sekali dengan rendang yang kita buat ni. Rendang daging memang ambil masa nak buat, berjam-jam namanya, tapi jangan risau, it's really worth it. And then yang penting korang kena peram overnight, baru dia punya flavor akan develop. And then garam pun korang jangan letak banyak sangat awal-awal tau, korang adjust bila nak hidang nanti. Vibe raya dah sampai lah. Daging tu lembut sangat, lepas tu campur dengan rempah ratus, rasa lemak santan tu dengan bau daun kunyit tu sedap sangat. Korang boleh buat resipi ni untuk pagi hari raya nanti. Okay, selamat hari raya.